ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Jadi malam ni kita bersara langsung lagi 9.30 malam, insya-Allah sampai pukul 10.30, sejam. Malam ni tak lama sebab topik penting lah. Jadi apa pun untuk malam ni kita mulakan dulu dengan sekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Allah mak lupa nak rekod. Dia marah ni ya. Okey. Suara okey Suara cun tak? TikTok suara okey tak? Muka buku suara okey tak? Suara happy cantik Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey, guys. Topik tak banyak malam ni. Tapi saya rasa penting lah untuk saya sampaikan. But pertama sekali saya nak maklum lah. Kita nak maklum dan kita nak menjunjung tinggi lah titah daripada Sultan Selangor hari ni. Jadi untuk makluman semua, hari ni ini berkaitan dengan isu kandang babi lah. Ladang babi lah, orang kata ladang babi kan. Hari ni Sultan Selangor lah hari ni Sultan Selangor telah bertitah berkenaan dengan isu pertentakan babi di negeri Selangor ni. Jadi panjang ada gini, saya kira ramai mungkin dah baca dah titah daripada Sultan Selangor hari ni yang dah keluar dalam Tim Walabot ada. Bagi dia tidak berkenan pertentakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri Selangor. Jadi kita harap Menteri Besar Selangor yang sebelum ni dia bodoh kan, dia keluar perkataan bodoh.
Kita harap Anwar Ibrahim yang keluar kataan bodoh juga berkenaan dengan isu ladang babi negeri Selangor ni, hentikan lah. Termasuklah walanon-walanon. Kadang-kadang tak faham tau. Kau orang tak rasa pelik ke? Come on guys, come on. Kan? Ni ada 500 kat muka buku, ada 1004 kat TikTok. Kau tak rasa pelik ke? Dalam isu ladang babi ni, kalau kau tengok saitro kerajaan, dia orang sokong ladang babi. Kau nampak tak betapa jijiknya dia orang ni? Guys, come on. Kau tengok kan, dia orang boleh backup. Dia orang boleh pertahankan. Kita tak boleh brain tau. Bang, ni isu ladang babi. Takkan isu ni pun kau boleh sokong. Dia orang sokong. Kau orang nampak tak? Ini yang saya cakap. Bila kita dah pengasingan, faham Bila dah pengasingan ni, memang tak boleh buat apa dah. Sebab memang dia orang dah benak dah. Tetapi bagi rakyat atas pagar ni, yang ini kita boleh fahamkan mereka lagi. Fahamkan mereka, sampaikan kebenaran kepada mereka. Tapi bagi walanon ini, kau dah tak boleh buat apa dah. Sebab tu contoh kalau kita nak berfikir. Itu aja saya bagi tahu kan. Bila Anwar kata Firaun ada jasa, itu dah pemutus lah. Bermakna kalau kau sokong Anwar lagi, gone case. Yang terbaru ni, isu ladang babi pun, dia orang boleh backup, dia orang boleh sokong. Come on guys. Kau nak cakap apa lagi? Betul tak? Takkan kau tak nampak. Kau tengok dia orang sokong ladang babi. But hari ni, titah Sultan Selangor, clear cut. Bermakna, no. Tak ada dah. Dan apa yang saya suka dalam titah Sultan Selangor hari ni adalah Sultan Selangor bagi tahu. Dia kata, import je lah babi tu. Kalau nak makan babi, import je lah. Betul juga. Guys, betul tak guys? Kan? Kenapa nak buat ladang babi, betul tak? Kalau nak makan babi, import je lah. Berapa harga, bayar lah. Jadi, saya menjunjung tinggilah apa yang dititahkan oleh Sultan Selangor hari ni berkenaan dengan ladang babi. Jadi guys, isu di Selangor ladang babi ni habis dah. Sebab Sultan Selangor dah bertitah. Kalau ada pihak-pihak yang mencabar, bermakna itulah pihak-pihak yang derhaka kepada titah Sultan Selangor. Setuju tak? Setuju tak setuju? Setuju kan? Okay. Dan hari ni juga Sultan Selangor keluarkan titah berkenaan dengan kuil. Kuil haram ini yang berada dalam negeri Selangor, yang dikatakan jumlah dia ada 600 lebih lah kan. Dan diarahkan untuk pihak PBT untuk mengambil tindakan. Sebab daripada titah Sultan Selangor ni, dia didirikan di tanah-tanah persendirian dan juga tanah-tanah kerajaan. Jadi guys, kepada kaum Melayu, kaum India yang terlibat dalam ni lah isu kuil ni, kaum India kan, ini dah titah Sultan Selangor. Jadi kita kena akur lah, terutama bagi masyarakat India, kena akur lah. Dan saya yakin perkara ni sebenarnya tak adalah isu besar. Tak ada isu besar pun. Sebab kita sebagai penduduk pun, kalau masyarakat India pun dia tahu, contoh macam tempat tu tak ramai kaum India, jadi takkanlah nak bina kuil besar, betul tak kan? Jadi saya rasa benda ni ada common sense lah. Kita bagi masyarakat, orang Melayu, orang Cina, orang India, kita kena faham lah. Kita hidup di tanah Melayu ni, tanah Melayu kita hidup di tanah Melayu ni, kita bermasyarakat, kita orang cakap, kita kena toleransi lah. But hari ni titah Sultan Selangor. Ni raja di negeri Selangor ni. Dan pihak PBT pun kena ambil tindakan dan dengan berhemah dan bijaksana. Bermakna bukan terus pergi ambush tak tentu pasal, bijaksana. Jadi saya harap perkara ni pun selesai, isu kuil di Selangor ni selesai, sebab ini titah daripada Sultan Selangor. Okay. Cuma saya agak pelik lah kan. Hari ni timbul isu di Taman Medan tentang pembinaan kuil di Taman Medan. So hari ni saya ada tengoklah penduduk-penduduk membangkitkan, sebab dia kata tak ada kaum India pun duduk kat situ. Tetapi kenapa nak bina kuil? Jadi guys, bila saya tengok Taman Medan ini, dia jadi satu isu yang sensitif. Mungkin bagi orang yang baru-baru hari ni, dia tak tahu tentang tragedi Kampung Medan. Kau tahu tak tragedi Kampung Medan ni? Okay. Negara ni, selain daripada 13 Mei 69, ada satu insiden yang mana Taman Medan lah. Ini antara Melayu dan juga India. Ini penghujung lah waktu Tun Mahathir dulu. Non lah. Siapa lagi, tak ada orang lain lah. Dia punya kerja lah. Jadi, walaupun dalam penjara, dia boleh remote lah. So, bila benda ni nak kecoh dekat Taman Medan sikit ni, sebimbang lah. Ada yang masuk dalam perangkap inilah. Terutama bagi orang Melayu dan juga orang India. Macam semalam saya dah pesan. Jangan masuk dalam perangkap ini. Kena faham betul-betul ini. Ini game guys. Ini game strategi yang mereka tu. Macam Taman Medan ini, tanah tu bagi 2025 baru bagi. Tahun lepas. Siapa Perdana Menteri? Anwar Ibrahim. Jadi,
Saya haraplah baik orang Melayu, orang India sekarang ni tengah ni, tenang, sabar, kena cool down. Macam saya bagi tahu semalam, tengok, kalau perkara ni meletup, siapa yang untung? Siapa yang akan dapat benefit? Mereka lah sekarang ni, government ni sekarang ni, yang tengah nak meraih undi ni. Dan cara dia adalah dengan divide and rule, pecah dan perintah. Melaga-lagakan kaum, agama, main isu sensitif. Supaya orang Cina, orang India, orang Cina sokong DAP, orang PKR sokong PKR, orang India sokong PKR, orang Melayu yang sokong PKR ni PKR lah. Tetapi UMNO akan jadi anjing gila untuk konon-konon acah-acah lawan dengan DAP. So ni game mereka, strategi mereka. Kita dah 2026. Saya tak minta korang percaya saya cakap. Kan? Sebab macam adalah geng pang tua ni lah. Dia kata, yelah dalam nada sinis lah. Dia kata, dah 2026 tu pun masih ramai yang percaya dengan Sir Azri. Yes. Dia orang punya koyak ni sampai dia kata dah 2026 pun masih ada yang percaya dengan Sir Azri. Kan saya dah cakap. Allah yang pegang hati manusia. Saya tak minta kau orang percaya. Saya minta kau orang fikir. Kau fikir kau dapat jawapan. Macam dia orang ni. Dia orang yang tercabar dengan Sir ni sebab dia orang tak boleh berfikir. Benar. Ikut. Bodoh. Ungkal. Baral. Mangkuk. Itulah dia orang. Tapi kau orang ni berfikir. Jangan percaya, fikir. So sekarang ni, apa yang saya nak ingatkan, kita nak menang dalam kotak undi guys. Jangan masuk dalam perangkap ni. Clear? Clear tak clear ni? Dua isu ni lah. Isu babi dengan isu kuil. Clear Okey. Ni baru masuk part azam belen buah pinggang sebelah. Panas ni kan? Pause ni dulu. Rekod baru. Tak banyak pun share. Bawah 800 share. Guys, tolong share. Tolong repost dan add to story. Sekarang ni minta tolong lah. Kan? Repost, add to story. Yang muka buku pun sama juga share. Ada komen kata, cakap Sir Azri pun nak percaya. Dia kata, polis yang kena buang kerja. Tak apalah. Nak percaya tak percaya terpulang pada korang. Korang yang buat keputusan. Tapi Anwar Ibrahim ni, banduan masuk penjara, rasuah salah guna kuasa. Lepas tu, itu hari, liwat, main bontot. Nabi tak mengaku umat. Yang itu kau sokong. Kau biar betul. Guys. Yang cakap sehari dia kata, cakap polis kena buang pun nak percaya. Okeylah, tak apalah. Ni Anwar Ibrahim ni. Banduan salah guna kuasa dan rasuah. Kedua tu hari, banduan kerana liwat. Jijik, main lubang bontot. Kau percaya? Kau biar betul. Ke sama spesies ni? Sama spesies lah ni. Geng Sodom juga. Baru 2000 ni. Semalam ada yang mirror lah. Ada yang saya dapatlah juga. Ada admin Tim Walabot. Rasa macam marah lah. Kata saya kenapa saya live. Ada orang buat live juga. Maknanya dia mirrorkan live saya lah. Ginilah saya nak bagi tahu. Saya ni bukanlah buat bercakap ni semata-mata untuk dapatkan duit. Bukan. Selagi mana benda ni kita sampaikan dan orang sampaikan, baguslah. So macam malam ni pun kalau saya buat live pun ada orang mirror ke, tak apalah. Macam semalam member tu 2,700 view. Dia mirror sebenarnya 2,700. Selive semalam 4,000 lebih kot. Dekat muka buku 2,000 lebih kot. So dia 2,700. So semalam saja almost 10,000 lah. Almost 10,000 yang tengok live saya ni. Baguslah. Sebab kita ni nak menyampaikan kebenaran. Kita nak berdakwah. So kalau orang lain buat pun tak apa. Jangan mengarah. Guys, jangan. Dalam perjuangan ni kau jangan ambil hati benda-benda ni semua. Sudah lalu zaman blogger. Ni saya cerita zaman blogger dulu. Gambar. Gambar tu letak nama. Itu pun jadi kecoh. Sampai saya tegur cakap, kenapa kita nak bergaduh pasal gambar ni? Oh tak ada bro, dia ambil gambar aku, dia keluarkan. Guys, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah untuk menyampaikan kebenaran. So, selagi mana orang ambil barang kita untuk sebarkan, baguslah. Tak bagus ke? Cerita, dia tak bagi kredit. Bukan soal kredit. Soalnya sekarang ni kita buat untuk apa? Kita niat apa kita niat ni? Kalau kita niat kita ikhlas, biarkanlah. Ini saya punya pendapat lah. Sebab saya daripada dulu pun benda yang sama juga. Sebab tu kalau orang tengok, siapa nak upload, nak buat apa, buatlah. Lagi bagus. Sebab yang penting mesej tu sampai.
matlamat tu yang penting tu. Dapat? Contoh macam Tun Mahathir lah. Ada Tun Mahathir kan tengok orang gunakan Tun Mahathir macam-macam lah. Ada dia ambil kredit ke apa? Tak ada. Tak ada. Kalau ikutkan brand dia, dia boleh dapat lah sponsor lagi besar lah. Kan? Dia tunjuk apa pun macam itu hari saya tengok. Dia pegang 100 plus kan. Orang 100, 100 plus. Patut 100 plus kena bayar lah dekat Tun Mahathir. Tak. Jadi jangan kisah benda-benda sebut. Yang penting mesej tu sampai. Kesedaran tu sampai. Dapat? Boleh So jangan marah, jangan kecil hati, jangan. Teruskan perjuangan, brother. Teruskan perjuangan. Okey. Panas ni. Hari ni kecoh lah. Kecoh berkenaan dengan Azam Belen buah pinggan sebelah. Azam Baki lah. Nama dia Azam Baki. Tapi saya letak Azam Belen lah. Kenapa saya letak buah pinggan sebelah? Saya tak tahulah. Sebab sebelum ni ada sedengar cerita dia ni buah pinggan dia sebelah. So saya tak tahulah betul ke tak betul buah pinggan dia sebelah. Dia kena jawab lah betul ke tak betul buah pinggan dia sebelah. So hari ni media melaporkan tentang kes Azam Belen ni. Saya yakin korang semua tahu ini berkenaan dengan pemilikan saham yang mana ada bernilai lebih kurang hampir 1 juta. 800,000 lebih pemilikan saham ini. Jadi guys, berita ni penting sebab saya nak bawa korang, sebab korang semua dah tahu. Betul? Korang dah tahu. Tetapi saya nak bawa korang kepada benda yang penting. Apa sebenarnya? What's going on? Who behind the scene? Tak. Who behind the scene? Mestilah ada. Because kita dalam Tim Wala Board ni, kalau korang lah selalu tengok live saya kan, saya cakap, apa saja isu, first sekali, what? Why now? Kenapa sekarang? Why now? Kenapa sekarang? Kenapa hari ni? Okay. Relax. InsyaAllah malam ni sampai 10.30 je. 10.30, 11. Saya nak bagi dengar Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Berita hari ni lah. Berkenaan pemilikan Azam Belen. Laporan daripada media Bloomberg. Azam Belen dah jawab lah. Azam Belen dah jawab. Yang ini jawapan daripada Azam Belen. Dia tak menafikan Dia mengesahkan ya. Wujud. Dengar. SPRM Tan Sri Azam Baki menegaskan pegangan saham miliknya bernilai RM800,000 dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan dibuat secara telus dan mengikut prosedur. Beliau berkata perkara itu tidak disembunyikan dan sudah diisytiharkan sepenuhnya. Azam memberi reaksi itu bagi menjawab laporan Bloomberg yang melaporkan beliau memiliki 17.7 juta saham Velocity Capital Partner Berhad, sebuah syarikat perkhidmatan kewangan yang tersenarai di Bursa Malaysia. Beliau berkata saham berkenaan dibeli tahun lalu dan dilupuskan dalam tempoh tahun yang sama. Azam turut menyifatkan artikel berkenaan sebagai berniat jahat serta mengelirukan dan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang kerana ia bersifat menfitnah. Okey, itu kenyataan daripada Azam Belen. Guys, dia menafikan tak? Tak. Dia mengesahkan, ya, berlaku. Guys, saya tak tahulah kalau penyawak awam ni boleh beli macam ni. Tapi andai katalah Azam Belen kalau ikut daripada kenyataan yang saya baca lah. Saya baca kenyataan Azam Belen tadi. Kenyataan SPRM. Kenyataan SPRM, dia bagi tahu bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM telah mematuhi sepenuhnya keperluan pengisytiharan harta yang berkuat kuasa, termasuk pengisytiharan melalui sistem pengurusan maklumat sumber manusia kepada Jabatan Perkhidmatan Awam berhubung sumber pendapatan serta pemerolehan dan pelupusan aset termasuk saham. Bermakna SPRM dah jawab dah. Okey. Tak apa, yang perkara ni pada saya tak apalah. Biarlah dijawab kan apa semua kan. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ni, boleh ke pejabat awam ni macam Azam Belen ni beli saham syarikat tu? Boleh ke? Sebab ada orang bagi tahu dekat saya tak pandai, minta maaf, saya tak arif, tapi dia bagi tahu dalam bahasa Inggeris, minta maaf saya baca Inggeris tu tak berapa elok. The rule under the Public Officer Regulation Act 1993, especially Regulation 10 and Service Circular,
public servant are restricted from buying share in a company incorporate in Malaysia if the value exceeds 100,000 or 5% of the company paid up capital, which is lower. Saya tak pasti, saya tak ada bab ni, tetapi ada dalam rule ni, dalam undang-undang perlembagaan ni, ada benda ni. So kalau betul ada, cerita SPRM Azam Belen ni bagi tahu dia dah beli, lepas tu dah lupus, dia dah ikut prosedur dia semua, itu semua tak terpakai lah. Betul tak guys? Tak terpakai lah semua tu. Sebab dah ada undang-undang, dah ada rule lah. Sebab lebih, sekarang ni nilai dia 800,000, dekat 1 juta. Dalam ni value asset dia adalah 100,000. So ceritalah Azam Belen dah ikut prosedur, dah hantar kepada JPA apa semua, dah lepas tapisan, tak valid. Tak valid Azam Belen. Bermakna kat sini dah berlaku dah satu kesalahan yang memang salah lah. Kan? But apa yang saya suka sangat, saya tertarik ni adalah banyak duit dia ni. Kan? Daripada mana dia dapat duit 800,000 tu beli saham tu? Adakah Azam Belen ni, Putrajaya SPRM ni, dia menabung sejak kecil? Mana tahu dia lahir-lahir ke ada harta karun bawah rumah dia ke? So baby-baby dia ada mak dia, keturunan dia ada simpan kekayaan ke? Nak tahu juga kan? Sebab 800,000 kau beli saham ni. Okay, saham ni dia memang, dia dah tag tak ada apa semualah. Saya tak pandai main saham ni, tapi yang saya faham, tak adalah tag ni semua. Tapi macam mana dia dapat 800,000 tu untuk dia beli saham tu? Okey. Kalau katalah dia ada duit, okey. Tapi kan kau ada survive juga. Kau nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar kehidupan kau lah. Azam Belen ni saya dengar dia makan sedap-sedap, mewah. Dia makan mewah guys. Jadi, banyak duit kau. Kalau saham saja kau beli 800,000, bermakna banyak duit kau ni. Kita nak tahu, rakyat nak tahu. Kita nak tahu Azam Belen. Sebab hari ni media melaporkan. Dia mula daripada Bloomberg. Lepas tu semua media melaporkan. Jadi guys, dalam kes Azam Belen ni gini je. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Tapi sebenarnya dalam kes Azam Belen ni bukan baru. Dah lama dah. Cuma saya nak ingatkan kepada Azam Belen. Azam Belen, kalau nak menjadi anjing, jadilah anjing yang mengenang jasa. Tapi kalau jadi anjing yang tak mengenang jasa, inilah yang berlaku pada engkau. Sebab Azam Belen, kau jangan lupa Azam Belen. Aku tak lupa Azam Belen dengan apa yang berlaku lah, apa yang dilakukan kau lah Azam Belen. Macam ni Do you have any updates on the MACC's investigations on Tun Mahathir? On Tun Mahathir. First question first. Okay. Siasatan melibatkan Dr. Mahathir masih lagi dijalankan dan kami sedang mendapatkan maklumat yang terperinci daripada pihak luar, terutama sekali daripada pihak negara UK, pihak autoriti UK berhubung dengan aset-aset yang dimiliki oleh Dr. Mahathir, dan sekiranya dapat diperolehi, kita akan maklumkan kemudian. Do you have any updates on the MACC? Kau punya siasat, Tun Mahathir konon sakau daripada Switzerland pergi UK patah balik Switzerland. Ada berapa bilion Tun Mahathir. Akhirnya hari ni nah, engkau nampak tak Azam Belen? Guys, bukan Azam Belen je lah, kepada kita semualah. Kepada kita semualah, bila kita menginai orang ni, Allah akan balas kita cepat dengan lambat je. Korang nampak tak? Boleh berfikir tak saya tanya dengan korang ni? Azam Belen sebelum ni bukan sekali dua kan dia ni. Ni. Okey, saya ditanya oleh you all ni berkaitan dengan update berhubungan siasatan melibatkan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir. Kami masih lagi berkolaborasi dengan pihak UK Authority, antaranya yang dinamakan IACCC daripada UK. Itu salah satu pada authority di UK yang sedang membantu kami
sekiranya ada apa-apa aset yang melibatkan Tun Dr. Mahathir, terutama dan masih lagi belum ada perkembangan lanjut. Selain UK ada negara lain tak terkait mempersiapkan? Ada, betul, kita juga melihat pada negara-negara lain seperti Switzerland. Ya. Dua negara tu? Ya, dua negara. Nampak? Punyalah try hard serang Tun Mahathir. Bukan serang. Kau nak frame kan supaya rakyat ni benci Tun Mahathir. Nak menunjukkan, oh Tun, ini Pesuruhjaya SPRM cakap. Betul lah ni Tun Mahathir ada sorok kekayaan. Engkau punya try hard Azam Bilin tau. Hari ni, tak ada Tun Mahathir. Bukan Tun Mahathir yang buat engkau, tak ada. Nampak tak guys? So guys, ini peringatan untuk kita semualah. Jangan naik orang. Jangan naik orang. Allah balas. Mak, ni baru sikit ni. Azam Bilin baru sikit. Baru sikit Azam Bilin. Ada lagi tak buka tu. Ada lagi. Ini tak masuk lagi dengan kartel kunyit. Yang terkait dengan saling kongkang tu. Dan dalam pendedahan terbaru daripada Bloomberg ni juga, apa yang menarik adalah dia terkait dengan Farhas. Dia terkait dengan Farhas Wafas Sabado. Yang mana syarikat yang Azam Bilin beli saham ini, Velocity Capital Partners yang berhad ini, syarikat yang digunakan oleh Farhas untuk memperolehi pegangan saham dalam MMAG Holding berhad tahun lepas. So benda ni tahun lepas kan. Dan Azam Bilin bagi tahu kan, beli tahun lepas, jual pun tahun lepas. Syarikat apa ni guys? Guys, syarikat apa ni? Kau rasa syarikat apa? Teka-teka. Syarikat apa ni? Yang diorang beli saham ni syarikat apa ni? Velocity, apa benda ni sebenarnya? Dia meniaga apa? Ubat gigi? Bro gigi? Dia meniaga apa? Spender? Bila kita pasal diorang kartel kunyit ini cuci duit, broker, sakau duit haram, korang tak percaya. Ni masalah korang ni. Segelintir lah. Korang semua yang sokong saya ni, korang percaya kan? Ni lah guys. Guys, hari ni kita semua dah besar panjang lah. Dah 2026 lah. Syarikat mesti ada perniagaan. Tapi kalau syarikat dah tak ada perniagaan tu, bermakna cuci duit lah. Betul tak? Betul tak betul ni? Cuci duit lah. Duit mana? Duit mana? Itu sebab yang sededah kan. Pergi ambush, pergi sita, pergi tangkap, tapi tak ada pertuduhan. Tak ada pertuduhan. Habis tu, duit tu pergi mana? Inilah yang berlaku depan mata korang. Kalau korang nak berfikir. Kalau korang tak nak berfikir, saya tak boleh buat apa lah. Kalau Walano ni memang benar otak lah. Jangan percaya, fikir. Kena bijak korang hari ni. But, syarikat tu terkait dengan Farhas. Jadi sekarang ni, cerita dia gini. Farhas Wafas Sabado ni dah beberapa kali nama dia dikaitkan. Tapi tak ada tindakan. Laporan kepada SPRM pun buat. Kita, Timur Labot, kita pernah buat report. Tapi tak ada tindakan apa-apa. Rupa-rupanya barulah kita tahu. Berhubung dengan isu yang melibatkan kes tomahan terhadap Datuk Seri Farhas Sabado, yang mana beliau dikatakan, syarikat beliau dikatakan telah menerima kelulusan daripada kerajaan negeri untuk meneroka mineral di negeri Sabah. Siasatan telah dijalankan dan di sini saya maklumkan tentang bahawa pertamanya tiada permohonan tanah yang dikemukakan sebenarnya. Ini bukan satu permohonan tanah. Yang ada adalah permohonan untuk mineral exploration ya, kepada Sabah Mineral Management, di mana ini bukan kelulusan kerajaan negeri ataupun kelulusan Esko negeri Sabah. Ini kena penting dipahami, bukannya kerajaan negeri Sabah, tapi permohonan dikemukakan kepada Sabah Mineral Management. Apa yang berlaku dalam kes ini ialah pada mulanya Sabah Mineral Management telah membenarkan eksplorasi ini secara bersyarat pada bulan Mac 2023, itu lebih kurangnya. Tetapi mereka di syarikat ini diperlukan untuk memukakan dokumen-dokumen yang tertentu bagi sebarang kebenaran untuk eksplorasi berkenaan. Oleh kerana syarikat berkenaan tidak menepati ataupun tidak melaksanakan tentang submission dokumen-dokumen yang diperlukan, maka pada tarikh iaitu 20 bulan Mac 2025 telah pun dibatalkan permohonan ini. Jadi
Sebenarnya tidak ada apa-apa exploration yang telah dijalankan kerana tidak membekalkan dokumen-dokumen berkenaan. Dan siasatan kita telah jalankan dengan memanggil semua-semua yang terlibat, dan kita juga telah merekod statement daripada Sabah Mineral Management, Kerajaan Negeri, siapa-siapa yang dikatakan terlibat, dan akhirnya Timbalan Peneraya telah membuat keputusan tiada kes jenayah yang boleh dikenakan kepada mana-mana pihak, iaitu sama ada di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 ataupun di bawah Kanun Kesihatan ataupun mana-mana lain, dan juga tiada isu governance yang terlibat di sini. Maka kes ini telah pun ditutup. Guys, ni kes apa? Ni kes apa ni? Pasal mineral di Sabah ni, kes mana ni? Ni lah kes Albert. Ini yang Albert cakap Azam Belen terlibat. Kes Albert lah ni. Ni lah yang Albert cakap. Kan Albert pergi dah buat paper. Paper ni paper Albert. Albert dah bagi rasuah beberapa adun Sabah, termasuk Ketua Menteri Sabah. Lepas tu Farhas sailang. Farhas yang sailang. Azam Belen bagi tahu tak ada kes. Sebab dokumen tak cukup. Yelah, pasal benda tu dah meletup. Pasal benda tu dah kecoh. Bila dah kecoh, stop lah. Tapi projek paper tu, projek paper Albert lah. Itu sebab kenapa Sam Ketot kena. Itu sebab kenapa Albert bagi tahu ada jerung besar. Farhas lah. Sebab tu Azam Belen backup Farhas. Nampak tak? Korang nampak tak? Nampak tak ni? Tak nampak, tak tahulah aku nak cakap. Semua ada akal lah, besar panjang lah. Jadi rupanya partner bisnes. Patutlah. Partner rupanya, guys. Nampak kan? Okay, nampak. Bagus. Kira korang ni. So guys, mereka ni semua penyamun, penyangga. Negara ni dah teruk dah. Setuju tak dengan saya? Negara ni dah teruk dah. Teruk. Tapi yelah, bila saya fikir balik, rakyat kena cerdik lah. Sebab hari ni macam-macam orang akan ambil kesempatan. Yelah, mungkin saya pun sama juga lah orang kata, oh dia ni pun ambil kesempatan. Bukan. Maksud saya, kita kena fikir tau. Kita kena tenang. Apa situasi pun kita tenang. Kita kena fikir. Contoh macam hari ni kan. Saya tengoklah statement Rafizi Ramli. Rafizi terus buat statement. Azam Belen dia kata kena berundur. Dia kena bercuti. Ini tak boleh, ini kesalahan, bla 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 bla. Rafizi Ramli. Kan? Tapi kenapa engkau tak suruh Anwar Ibrahim pun sama juga? Kalau engkau cakap Azam Belen, Anwar Ibrahim ada kes mahkamah. Minta tangguh, minta kekebalan, minta imuniti. Ada banyak kes mahkamah. Salah guna kuasa. Engkau tak cakap pula Rafizi. Engkau ni kenapa Rafizi? Atau aku cakap, cinta bunga lawang ni, dia lekat. Lama cinta bunga lawang ni, Rafizi Ramli. Tapi, hinalah Rafizi. Sebab apa? Engkau ni, Anwar, yelah, anak engkau sampai kena naya lah orang kata kan. Pun masih lagi engkau sokong Anwar Ibrahim. Masih lagi engkau backup Anwar ni. Guys, kau dah tengok Rafizi punya statement? Dan hari ni baru kau bersuara Rafizi. Mana suara engkau dulu? Rafizi Ramli, mana suara engkau dulu? Ni, video ni aku ingatkan balik. Kita ingatkan balik Rafizi, penyokong-penyokong Rafizi. Semualah, penyokong-penyokong PH lah. Kita ingatkan balik. Kalau tak, dia orang ni lupa kan. Kita mengundi saudara-saudari. Lepas menang pilihan raya, kami cari Azam Baki insyaAllah. Kami cari Azam Baki. Menang pilihan raya, kami cari Azam Baki insyaAllah. Saya harap Azam Baki, saya tahu Azam Baki tengok ni. Saya harap bila Pakatan Harapan menang, kami cari kamu. Kamu jangan nak salahkan adik kamu sekali lagi. Ya. Isu pasal Bloomberg keluarkan ni dah lama dah guys. Bukan baru. Isu ni dah lama dah. Sebelum-sebelum ni pasal saham melalui nama adik dia. Cuma yang Velocity ni tahun lepas. Tapi cerita dia, Rafizi Ramli, dia orang dalam geng Pakatan Harapan, semua tahu. Setuju dengan saya tak? Dia orang semua tahu Azam Baki ni, Azam Belen ni korup. Setuju tak dengan saya sekarang ni? Ini video lama.
Ini video sebelum pilihan raya itu hari 2022. Dia bagi tahu nak tangkap Azam Belen. Ni dah 2026 dah. Sebab tu saya bagi tahu. Persoalan dia sekarang, why now? Kenapa sekarang? Kejap lagi sampai. But, bukan Rafizi je. Ni, mangkuk ni. Kau kenal tak mangkuk ni? Dia setidak-tidaknya Mangkuk ni kenal tak? lagi ada kelayakan untuk berkhidmat sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM sekarang. Beliau perlu berehat, take garden leave. Biar siasatan penuh dilakukan kerana selagi mana dia berkhidmat sebagai Ketua Pesuruhjaya, maka semua, dia mempunyai akses kepada semua. Dan dalam mana-mana siasatan, sepatutnya bila bermula siasatan, dari saat itu sepatutnya telah direhatkan. Setidak-tidaknya bila beliau bertemu dengan, katanya pada 24 November, bertemu dengan LPPR, sepatutnya pada saat itu, satu, LPPR mengumumkan bahawa mereka telah bertemu dengan Azam Baki. Kedua, Azam Baki sepatutnya pada 24 November telah mengambil cuti supaya tidak tercemar integriti SPRM. Bagi saya lah, itu yang cara yang... Ini video 7 Januari 2022. 7 Januari 2022. Ni dah 2026 dah. Why now? Kenal tadi tu? Fahmi lah. Gol dengan Gincu. Itu gol dengan Gincu, guys. Nampak tak, guys? Sebenarnya ni dah lama, kan? Diorang dah tahu lama dah pasal Azam Belen ni. Tapi bila diorang jadi kerajaan, kenapa diorang tak ambil tindakan pada Azam Belen? Betul tak? Why? Rafizi hari ni suruh statement sama macam Fahmi cakap. Skrip yang sama. Dengar apa kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan keputusan menyambung kontrak Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM meskipun dikritik pelbagai pihak. Menurutnya, keputusan itu dibuat kerana Tan Sri Azam mempunyai keberanian luar biasa dalam membantras rasuah secara besar-besaran. Datuk Seri Anwar yang juga Presiden PKR berucap pada majlis perasmian Kongres Nasional PKR di Johor. Beri ruang sekejap bagi orang yang diamanahkan untuk mengambil tindakan yang berani. Saya tidak ada sebab untuk mencurigai keberanian Ketua SPRM sekarang untuk bertindak keras dan tegas kerana saya belum melihat. Pada masa boy. Anwar pertahankan. Kau kan semua tahu benda ni. Tapi tiba-tiba hari ni Azam Belen kena serang. Why now? Jagi sebagi jawapan. Tapi nak bagi kau orang layan. Dengar kenyataan PMX ni. Nanti oleh Perdana Menteri masa paguh. Dan walaupun ada isu dia bakitkan dulu, dalam segi kerja saya tengok saya bagi kelonggaran dan wewenang sepenuhnya kepada SPRM dan juga kepada Peguam Negara untuk menjalankan tugas. Dan setakat yang saya lihat, mereka jalankan tugas dengan memuaskan, mengambil tindakan tanpa memilih puak atau parti. Belum pernah dalam sejarah umpamanya pejabat-pejabat menteri juga digeledah dan dikenal pasti beberapa kompromi tentang tindakan pegawai-pegawai dan terus tindakan diambil sementara siasat dijalankan. Jadi atas kapasiti itu kita teruskan khidmat beliau. Anwar cakap. Nampak tak? Guys. So hari ni Azam Belen kena serang lah. Kena serang. Sekarang korang nampak tak game ni sekarang ni? Sekarang ni ada berlaku game lah, guys. Game besar ni. Tim Malabot mungkin dah faham lah. Lepas ni kita akan sambung dalam Telegram Tim Malabot. Habis visi ni kita akan sambung dalam Telegram Tim Malabot. Kau nampak tak game ni? Saya tanya dengan korang dulu lah. Sebelum saya nak buka ni. Kau nampak tak? Macam saya cakap tadi, itu Azam Belen ni dah lama dah. Tapi why now? Kenapa sekarang? Dan semalam
Semalam kau ingat tak? Hari ni meletup laporan Bloomberg. Okay. Hari ni meletup laporan Bloomberg kan. Okay. Tapi semalam semalam tiba-tiba kan anak Anwar Ibrahim lagi mengulangi pendiriannya. mana anak Kerajaan menyambung kontrak Azam Baki sebagai pegawai tertinggi SPRM. Mana Janji kami. lupa pula lah. Anak Anwar Ibrahim. Nurul Izzah semalam dia bangkitkan benda ni. Apa Nurul Izzah punya statement semalam kalau siapa ingat? Siapa ingat? Apa Nurul Izzah cakap? Nurul Izzah tiba-tiba keluar kenyataan tentang cadang tubuh jawatankuasa bebas pantau SPRM. Guys, sekarang ni Senat ada 3,200, 2,100. Okey, fikir. Plot ni. Semalam, Nurul Izzah, anak Anwar Ibrahim, keluar kenyataan supaya tubuh jawatankuasa bebas pantau SPRM. Hari ni, pum, meletup cerita Azam Belen. Korang nampak tak? Come on. Anak Anwar Ibrahim lontar dulu. So hari ni meletup. Supaya rakyat, korang lah. Sebenarnya korang lah. Dia buat ni untuk korang. Jadi korang pun, betul lah Izzah kata. Oh betul lah ni. Memang kena tubuh lah jawatankuasa untuk pantau SPRM. Tengok apa dah jadi. Tengok Azam Belen. Nampak tak? Skrip ni. Jangan kata tak nampak lah. Kalau ada yang tak nampak, kau masukkan kepala lubang jamban lah. Aduh. Izzah. Dan persoalan ni juga. Why now? Kenapa baru muncul? Cuba kita dengar yang ni. Nurul Izzah Anwar sekali lagi mengulangi pendiriannya yang tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan menyambung kontrak Azam Baki sebagai pegawai tertinggi SPRM. Calon timbalan Presiden PKR itu berkata, dia sedia menyuarakan bantahan tersebut kepada Presiden parti tersebut, Anwar Ibrahim yang juga bapanya, jika terpilih dalam pemilihan dijadualkan pada 23 Mei ini. I hope as deputy I can focus a lot on stress. Dia dah menang. Dah menang timbalan Presiden PKR. Sampai hari ni, tak ada pula. Semalam tiba-tiba tubuh jawatankuasa bebas pantau SPRM. Guys. Azam Belen ni. Sebukan nak pertahankan Azam Belen lah live malam ni. Salah. Ya, salah tetap salah. Kita tak kompromi. Cuma kita nak mencari jawapan. Why now? Kenapa sekarang Azam Belen diserang? Bloomberg keluarkan, media semua keluarkan. Apa benda ni? That mean ada sesuatu sedang berlaku. Azam Belen tengah siasat siapa ni? Azam Belen tengah siasat siapa ni? Yang tiba-tiba serangan dibuat ke atas Azam Belen? Macam Rafizi hari ni lah. Rafizi buat statement Azam Belen kena berehat, bercuti, bla 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 kan. Sedangkan dalam kes Azam Belen ni, dia terkait dengan Farhaj. Kita semua tahu Rafizi tak ngam dengan Farhaj. Korang nampak tak? Sebenarnya yang menyerang Azam Belen ni siapa? Siapa yang... Okay, come on. 2,200, 3,200. Sebenarnya siapa yang sedang menyerang Azam Belen ni? Siapa guys? Bukan pembangkang. Anwar lah. Dia lah. Bloomberg keluarkan. Sebab dia gini guys. Dia gini. Untuk korang bijak, gini je. Bila Bloomberg keluarkan, media, kau tengok semua media cover berita ni. Betul tak? Siapa yang kontrol media? Media semua keluarkan. Kalau kes Yusuf Rota, media tak keluarkan. Kes Tun Mahathir bicara Saman Anwar pun tak keluarkan. Kes Cikgu Bat, tak ada. Media tak cover. Tapi kes Azam Belen ni, media keluarkan gila-gila.
Siap kaitkan dengan Farhash. Siapa punya serang ni? Come on. Kena fikir. Ni Anwar punya kerja lah. Anwar punya kerja lah. Dan saya tak tahulah benda ni sah ke tak sah. Tapi kawan saya ada maklum dekat saya tadilah. Okay. Dia bagi tahu. Menarik lah. Adakah Azam Belen tengah siasat Nurul Izzah? Sebab Nurul Izzah ni ada beberapa syarikat yang sedar dengan tak sedar lah. Sebelum ni pun ada seorang yang Facebooker tu dah keluarkan syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Nurul Izzah, yang terkait dengan Nurul Izzah. Adakah sebab ni? Adakah sebab Azam Belen tengah siasat kes yang terkait dengan Nurul Izzah ni? Guys, come on. Sebab apa? Sebab kita kena ingat macam ni tau kan. Kita dengar balik Dia orang tak suka benda ni. Dia orang tak suka. Tapi senang kau orang dengar. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menghadiahkan sebekas madu kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Azam Baki. Penganugerahan itu sebagai simbolik kepada titah supaya SPRM memerangi rasuah sebagai musuh nombor 1 negara yang juga tumpuan utama pemerintahan baginda. Titah seri paduka di media sosial, bulan madunya sudah berakhir dan sekarang pergi tangkap lebah. Penganugerahan madu itu dibuat semasa baginda menerima menghadap Azam Baki di Istana Negara hari ini. Pada 19 Mac lepas, Sultan Ibrahim bertitah, adakah sebab sekarang ni Anwar punya tim sekarang ni dah panas punggung? Sebab Azam Belen dah masuk. Guys, macam saya cakap, saya bukan nak mempertahankan Azam Belen. Salah tetap salah. Tetapi kita semua nak kena tahu why now, kenapa sekarang. Kenapa tiba-tiba Azam Belen kena serang? Why? Kenapa? Benda ni dah lama dah. Dia orang dah cerita lama Azam Belen korap. Tapi kenapa sekarang? Media keluarkan semua. Siapa arahkan? Pejabat Perdana Menteri. Pejabat Perdana Menteri Anwar Ibrahim lah. So, why? Kenapa? Adakah kerana Azam Belen tengah siasat Nurul Izzah? Persoalan sekarang ni, adakah sebab itu? Ataupun ada lagi orang-orang Anwar yang sedang disiasat oleh Azam Belen? Nampak tak? Okay. Saya dah lama dalam bidang ni tau. Sebab tu saya banyak kali bagi tahu. Kita sebenarnya tak perlu orang cakap belajar tinggi dalam bidang ni tau. Sebab apa? Engkau cukup untuk engkau menghayati, engkau tengok, kau baca. Contoh, saya nak bagi engkau orang tip. Sebenarnya benda ni, nak kantoikan dia orang, senang je. Nak kantoikan, nak tengok siapa punya kerja. Senang je. Kita tengok TikToker dia orang yang jadi juru cakap ni. Sebab dia orang dibayar. Dia orang dibayar untuk bercakap. So, bila dia orang dibayar untuk bercakap, dia bercakap, engkau dah tahulah siapa punya kerja. Contoh. Simple je, guys. Korang dengar ni, korang akan dapat jawapan. Korang fikirlah sendiri. Hari ini ada satu berita panas, geng. Satu media daripada luar negara, Bloomberg, dedahkan Ketua SPRM Azam Baki ada 17.7 juta saham dalam sebuah syarikat Velocity Capital Partners. Lebih kurang dalam 800,000, geng. Setahu aku, kalau penjawat awam ni, dia tak boleh melebihi tau. Dia ada had dia. Dia tak boleh melebihi 100,000 lebih dalam satu syarikat. Tapi yang ni 800,000, geng. Dah macam cerita Megah Holding lah. Rahmat Madani ni kan, aduh, satu-satu terbongkar. Tapi tak tahulah, yang tu baru tuduhan kan, belum siasat lagi. Tapi baru-baru ni Nurul Izzah, dia ada keluarkan kenyataan tau. Dia cadangkan tubuhkan satu jawatan kuasa untuk pantau SPRM ni. Bila ada jawatan kuasa pantau ni, jadi SPRM ni siapa-siapa pun tak boleh nak solap duit lah. Ramailah yang kecam Nurul Izzah sebelum ni. Tapi hari ni meletup pula. Satu media luar negara ni boleh tuduh Azam Baki dan juga SPRM ni, yang mana Azam Baki ni memiliki nilai saham yang besar jugalah. Jadi cadangan Nurul Izzah ni agak bagus sebenarnya. Aku harap sangatlah PMX segera ambil isu ni dan tubuhkan satu jawatan kuasa untuk pantau SPRM ni, geng. Hari ni ada satu berita panas, geng. Satu
Ni saya bagi korang ilmu ni. Saya tunjuk ajar korang untuk faham game, kita kena tengok dia orang punya juru cakap. Sekarang ni korang nampak tak? Harun. Aku dah cakap Harun, kau insaf lah Harun, tak payahlah Harun. Kau lagi banyak bercakap, kau dengan Wan Hadi ni. Wan Hadi pun sama juga. Engkau kantoikan diri. Perang ni kau kena faham. Aku ni dengan tim Walabot ni kita orang cakap. Tim Walabot ni, grup Telegram tim Walabot ni, otak kita orang laju tau. So bila kau macam gini, mengesahkan lah. Nampak tak guys? Dia tenyeh Azam Belen. Siap bagi tu 800,000 penjawat awam. And then lambung Nurul Izzah. Kau kan nampak tak game ni? Guys, kau nampak tak? Nampak ke tak ni? Nampak tak? Jadi guys, bukan saya nak pertahankan Azam Belen Kita tak pertahankan Azam Belen. Tapi dengar ni Azam Belen. Ni aku nak cakap dengan kau Azam Belen. Engkau masih Pesuruhjaya SPRM. Engkau pegang jawatan lagi. Engkau tahu siapa yang menyerang kau ni. Engkau tahu siapa yang mendedahkan kau ni. Sekarang ni Azam Belen. Apa lagi? Ambush lah. Tapu habis lah. Kambu lah. Engkau ada kuasa. Takkan kau nak biarkan dia orang pijak kau Azam Belen? Takkan kau nak biarkan Anwar perkotak-katikkan kau, geng-geng PH sekarang ni? Nurul Izzah, Harun macam gini, budak macam gini pun perbodohkan kau Azam Belen. Malulah. Azam Belen, pengarah Pesuruhjaya SPRM. Ajar mereka cukup-cukup. Setuju tak dengan saya? Ya, Azam Belen salah. Tapi, sekarang ni, takkan kau nak biarkan? Kalau betul siasat Izzah, siasat habis lah. Tangkap semua sekali ni. Jangan biarkan. Azam Belen, engkau masih pegang. Engkau Pesuruhjaya SPRM. Engkau penjawat awam. Dia orang ni semua orang politik je, Azam Belen. Dia orang politik je. Sapu habis lah. Ambush habis-habisan. Kalau dah macam gini, engkau dimalukan, engkau diaibkan Azam Belen. Lepas tu engkau takut, engkau nak... come on lah. Walaupun buah pinggang sebelah. Kena lawan lah. Setuju tak guys? Lawan Azam Belen. Kita minta Azam Belen, engkau sapu dia orang ni semua ni. Saya yakin, dia orang ni sekarang ni sebab apa benda ni? Sebab Azam Belen tengah siasat side dia orang. Azam Belen tengah siasat side Anwar Ibrahim ni. Nurul Izzah dengan geng-geng dia lah, katil-katil dia orang ni lah. Jadi tu pasal Izzah bagi cadang untuk wujud jawatan kuasa pantau SPRM. Amboi. Sebab apa? Sebab dah takut. So Azam Belen, kau hari ni dimalukan. Engkau diaibkan. Walaupun benda ni memang kau salah, tetapi engkau jangan bagi can. Jangan bagi can pada diorang ni. Engkau kena sapu habis. Azam Belen, aku cabar engkau Azam Belen. Tapi kalau engkau takut, aku tak boleh buat apalah. Sekarang ini, diorang tengah ambush kau. Dalam parlimen, dia akan bawa dalam parlimen benda ni. Engkau akan dimalukan lagi dalam parlimen Azam Belen. Tapi kau ingat, engkau masih Pesuruhjaya SPRM. Takkan kau nak biarkan diorang? Takkan kau nak diperkotak-katikkan oleh Anwar Ibrahim ni? Takkan kau nak diperbodohkan oleh Harun macam Harun semua ni? Malulah Azam Belen. Tak ada maruah lah. Setuju tak guys? Kita nak Azam Belen sapu dia orang ni semua. Ambush kau-kau. Jangan bagi can. Betul tak? Lawan. Azam Belen kau kena lawan Anwar Ibrahim ni. Lawan. Sebab ni Anwar Ibrahim punya kerja lah. Dia punya kerja lah. Harun sahkan guys. Harun tu lah Harun. Kau diam lah Harun. Kau tak payah cakap lah Harun. Harun lagi banyak cakap. Lagi masalah. Lagi musibat lah. Setuju tak? Jadi guys. Itulah untuk topik malam ni. Jadi. Ya. Azam Belen salah. Salah. Ya. Dia tak boleh. Sebagai penjawat awam. Dia tak boleh. Sumber kekayaan pun kita tak tahu daripada mana dia beli saham. Betul Okay. Tetapi why now? Kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba mereka menyerang Azam Belen? Arahan daripada pejabat Perdana Menteri. Media semua keluarkan. Bermakna ada sesuatu yang Azam Belen tengah siasat yang puak-puak ni sekarang ni dalam ketakutan. Jadi mereka serang Azam Belen. Malukan, aibkan Azam Belen supaya Azam Belen ni dia tendang. Bercuti, berehat. Tak memikul tugas sebagai Pesuruhjaya SPRM. Dan orang dia akan naik. Dia dah ada orang dia dah guys. Dia dah letak orang dia dah. Ada orang dia. Nama Zamri. Pernah dengar nama Zamri?
Dia pernah ada dalam birthday sambut Salim Kongkang. Pusuhjaya SPRM ni yang nak ganti ni sekarang ni tengah lobby ni, nama dia Zamri. Ni geng kartel kunyit. Sama dengan Salim Kongkang. Sama, ni kartel dia orang ni. Dengan Pak Bu apa semua ni. Ni semua penyamun. Sebab apa? Kepentingan dia orang. Nampak tak? Teruk tak negara ni guys? Teruk. Jahanam. Tapi kita masih ada peluang untuk selamatkan negara ni. Kunci dia penyatuan orang Melayu. Jangan masuk perangkap. Bijaksana, sabar. Kita menang dalam kotak undi ni. Yang ini kita kena buktikan. Kita kena tunjukkan. So, guys, saya rasa clear lah untuk malam ni. Minta maaf, dapat live sekejap je. Saya ada urusan lagi. But, lepas ni saya akan sambung dalam Telegram Timur Labot. Maknanya sambil-sambil ni kita buka. Sebab ada orang nak datang sekejap masa ni. Jadi saya buka VC lah. Kita buka VC, sambung dalam Telegram Timur Labot. Kita boleh kupas sikit lah dalam Telegram Timur Labot. Saya yakin ada kawan-kawan lain pun ada maklumat-maklumat lain lah dalam berkenaan dengan kes Azam Belen ni. Tapi macam saya bagi tahu, kita bukan nak pertahankan Azam Belen. Guys, ingat. Yang hak tak boleh campur dengan yang batil. Halal, haram, tak boleh campur. Putih atau hitam, itu je. So dalam kes Azam Belen ni, dia salah. Tetapi kita sebagai rakyat yang nak tahukan kebenaran, why now? Kenapa sekarang? Jadi kita tak naklah oleh kerana tekanan yang diberikan ke atas Azam Belen berhenti daripada siasat Nurul Izzah. Siasat geng-geng Anwar Ibrahim. Kita tak nak. Bermakna Azam Belen kena teruskan. Jadi dalam hal ni, kalau Azam Belen boleh tangkap Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Darat, maka tahanlah juga ni kartel-kartel kunyit yang ada ni Azam Belen. Kalau kau tak berani, saya tak tahu nak buat apa lah. Setuju tak? Setuju tak setuju ni dengan saya ni? Setuju? Kita nak Azam Belen lawan. Itulah guys, sebab itulah saya nak bagi tahu ginilah kan. Kita ni dalam perang kandak. Perang kandak ni perang di mana satu waktu sirah Nabi ni melawan dengan pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab. Kalau kita baca dalam terjemahan Kunut Nazilah, yang diorang takut sangat dengan Kunut Nazilah tu, kan terang-terang dalam tu mengalahkan pasukan Ahzab. Perang kandak ni lawan pasukan Ahzab lah. Jadi mereka ni pasukan Ahzab. So kalau kita nak faham situasi yang berlaku hari ni, kalau kita baca sirah dalam perang kandak ni, kan hampir sama. Perang strategi. Apa yang berlaku pada pasukan Ahzab? Mereka berbalas sesama mereka. Kenapa berbalas sesama mereka? Kerana ketamakan, kerakusan, tak percaya antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab mereka berkehendak. Ini depan mata korang semua. Itu sebab saya bagi tahu hari ni pengasingan. Hak tetap hak, batil tetap batil. Kau jangan campur. Siapa sokong Anwar Ibrahim, gone case. Ingat ni, gone case. Kau tak boleh buat apa dah. Melainkan kau bertaubat. Kepada penyawa awam, semualah. Dua je. Bertaubat ataupun perang. Korang pilihlah kau nak jalan mana. Tak ada yang kekal. Dan kepada penyawa awam yang lain, kepada Zamri ke, kepada Pak Bul ke, semualah. Anwar ni dia tak peduli pun. Contoh Azam Belen terbaru hari ni cukup lah. Dia gunakan Azam Belen. Tekan Tun Mahathir. Tun Daim dah meninggal dunia pun dia tekan. Tapi bila dia nak selamatkan diri dia, anak beranak dia, Azam Belen pun dia akan korbankan. Korang nampak tak? Penjawat awam, korang nampak tak? Anwar tak, he don't care about yourself. Dia tak peduli korang pun. Dia tentang diri dia, anak beranak dia. Dia. Macam hari ni apa yang berlaku pada Azam Belen? Bohong kalau tak nampak. Dia tak peduli pun. Pada dia adalah diri dia. Siapa yang boleh dikorbankan, dia korbankan. Kita dah tengok Sam Ketot, Samsul Iskandar, korban. Dia tak peduli pun. Rafizi, korban. Dia tak peduli pun. Kalau kita nak berfikirlah kepada pejabat awam yang berasakan bahawa Anwar ni akan terus kekal berkuasa. Tak ada. Dan satu perkara korang semua kena ingat. Saya akan sambung dalam Telegram Timur Labot lah. Sekarang tak boleh cerita lah kat sini. Ni secret lah.
Tak bolehlah buka semua kat live TikTok ni. Ada benda boleh cerita lah dekat TikTok. Ada benda kena VC lah baru boleh. Yes. Lepas Tuan Mahathir keluar daripada hospital. Lepas Tuan Mahathir keluar daripada hospital. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Beginilah guys. Allah yang pegang hati manusia. Allah yang pegang hati-hati manusia ni. Kalau kita nak berfikirlah. Jadi jangan kita ni naik orang, ambil hak orang. Jangan. Benda tu akan balas pada kita balik. Jangan. Kita nak selamatkan negara guys. Dan sebab tu juga, hari ni Majlis Raja-Raja bersidang, hari ni sampai 12 hari bulan. Saya harap satu keputusan besar dapat diumumkanlah oleh Majlis Raja-Raja. Dapat diambil lah. Dan sebab tu jugalah, saya merasakan kenapa mereka menyerang Azam Belen sekarang ni. Because of dia ada kena-mengena dengan keputusan yang mungkin akan dikeluarkan oleh pihak Majlis Raja-Raja Melayu lah. Yang ini kita akan, kita boleh borak lah dalam Telegram Tim Malabot lah. Dia tak boleh terbuka benda ni kan. Private sikit lah. Kan? Kalau buka semua kat live TikTok ni tak boleh lah sayang. Boleh? Jadi saya dah buka grup Telegram Tim Malabot yang ada 87,000 ni. Kita sambung VC dalam Telegram Tim Malabot. Sekarang ada 87,000. Kita sambung dalam tu, insya-Allah. Kita sambung kat sana lah. Syarat clear lah untuk VC malam ni, clear. Guys, kekal tenang, jangan masuk perangkap. Melayu, Cina, India, semua sama. Fokus, misi kita nak selamatkan negara. Kepada Azam Belen, lawan. Kau bantras dia orang cukup-cukup. Ambush, jangan bagi can kepada puak-puak ni. Anwar tak akan belas ihsan kepada kau. Dia akan henjut kau lebih teruk, mengaibkan kau lagi. Jadi sebelum kau kena, kau tutuh dia dulu. Kau setuju? Saya setuju. Okey guys, terima kasih semua. Kita sambung dalam VC dalam Telegram Tim Malabot. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum.